gadis Melayu penuh beradab, duduk tersimpuh di atas bangku. Datang bersebab, hajat berkongsi bicara buku. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani saya ucapkan kepada semua. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cerita. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Safiatul Azahra binti Ahmad Fadizal. Saya berumur 12 tahun. Saya merupakan anak didik dari Sekolah Kebangsaan Wira yang terletak di Kuantan, Pahang. Kod sekolah saya ialah CBA 4090. Saya mempunyai azam dan cita-cita untuk menjadi seorang doktor. Hobi saya tentulah membaca buku. Hari ini saya amat teruja untuk berkongsi salah satu buku kegemaran saya yang bertajuk Berbeza Itu Menyeronokkan. Buku terbitan syarikat PTS Swan Sendirian Berhad ini diterbitkan pada tahun 2014. Buku ini mempunyai 38 helai halaman dan merupakan hasil karya Christina Falcon Maldonado. Buku ini mengisahkan tentang Gobi, seekor gorila yang istimewa. Gobi dilahirkan dengan bulu putih, tidak sama seperti rakan-rakannya yang lain. Dari sejak lahir lagi, bulu putih itu sering mendatangkan masalah kepada Gobi. Gobi tidak boleh menyamar ataupun bermain sorok-sorok. Gobi juga tidak boleh keluar bermain pada waktu siang kerana sinaran matahari boleh menyakiti kulitnya. Gobi berasa amat sedih kerana tiada sesiapa yang ingin berkawan dengannya. Akhirnya, Gobi membuat keputusan untuk keluar dari hutan dan mencari kawan baru. Gobi bertemu dengan seekor burung pufing dan bangau. Mereka sudi berkawan dengannya. Apabila sampai di perkampungan gorila, kawan-kawan Gobi berasa malu atas tindakan mereka memulakan Gobi. Akhirnya, Gobi berperoleh kawan. Antara pengajaran dan iktibar yang ingin disampaikan oleh pengkarya ialah mendidik dan menyemai nilai murni kepada para pembaca agar tidak bersikap diskriminasi dan tidak menilai sesuatu dari rupa paras dan bentuk, tetapi dari akhlak dan tindakan yang baik. Gobi juga perlu belajar menghargai dirinya sendiri. Perbezaan itu membuatkan diri kita unik dan istimewa. Oleh itu, kita perlu menerima kelebihan dan kekurangan diri sendiri dan orang lain. Buku ini juga menyelitkan elemen nilai persahabatan yang utuh. Bak bukit sama didaki, bak lurah sama dituruni. Seperti burung pufing dan bangau. Seterusnya, saya akan berkongsi keunikan dan kelebihan buku kegemaran saya ini. Buku ini mempunyai susunan dan alur cerita yang amat mudah difahami serta ditulis dalam 2 bahasa. Buku ini juga mempunyai grafik dan ilustrasi yang menyokong imajinasi pembaca untuk menghayati cerita daripada awal hingga ke akhir dan berjaya menarik minat untuk terus membaca. Contohnya, gambar haiwan-haiwan di hutan rimba yang sungguh realistik. Selain itu, buku ini mempunyai sisipan fakta mengenai pengidap albino dan disediakan beberapa tip untuk persediaan rapi bagi mengelakkan diri daripada terkena selaran matahari ataupun dehidrasi jika ingin memulakan sesuatu perjalanan. Antara tip-tip yang dinyatakan ialah kerap menggunakan krim pelindung sinaran matahari, memakai topi dan memakai kacamata hitam, memakai pakaian yang sesuai dan meminum banyak air. Sisipan yang terdapat di dalam buku ini dapat menambah pengetahuan baharu kepada para pembaca dan boleh dipraktikkan dalam kehidupan sebenar. Secara keseluruhannya, buku ini sangat digalakkan untuk dibaca dan mengambil tauladan dan pengajaran daripadanya. Sebelum saya mengundurkan diri, izinkan saya menutup bicara buku ini dengan serangkap pantun.
Merdu bertingkah alunan suara, kadang tak sedar tersilap kata. Andai terlanjur patah bicara, serendah hati kemaafan dipinta. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.